وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini kita nak teruskan pengembaraan yang ditunggu-tunggu, iaitu sambungan kepada Kapal Terakhir di Dunia episod 2. Hari ini saya bawakan kepada kalian Kapal Terakhir di Dunia episod 3 karya saudara Temi Abdullah. Jika sebelum ini Arya berjuang mempertahankan keluarganya dan Bukur, kali ini perjuangannya mula berubah dari menentang sistem kepada menentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Setelah melalui pelbagai kepayahan di aras lantai, Arya akhirnya dinaikkan ke aras atas, tempat paling mulia di dalam kapal Bukur. Dia diiktiraf sebagai manusia suci, satu penghormatan tertinggi yang sepatutnya membawa ketenangan dan kehormatan. Namun sesuatu rasa tidak kena. Dalam kemewahan dan layanan istimewa, Arya mula merasakan ada satu rahsia besar yang disembunyikan. Sedikit demi sedikit, kebenaran mula terungkap. Apa yang disangkakannya suci, rupa-rupanya penuh dengan kepalsuan. Di sebalik kehidupan mewah aras atas, tersembunyi penderitaan manusia lain yang dijadikan korban demi kestabilan Bukur. Segala kepercayaan yang Arya pegang selama ini tentang sistem, kesetiaan dan pengorbanan mula runtuh satu demi satu. Temi Abdullah membawa pembaca menyelami sisi paling gelap dalam jiwa Arya. Bagaimana kuasa boleh menipu dan bagaimana kebenaran boleh ditindas atas nama kebaikan. Melalui watak Arya, kita melihat pergolakan batin seorang manusia yang terpaksa memilih sama ada terus setia kepada sistem atau berpihak kepada kebenaran yang sangat menyakitkan. Kosongkan minda. Perkara yang kau faham tidak seperti yang kau anggap. Itulah suara yang menghantui Arya, mengajak kita semua mempersoalkan apakah itu benar, apa itu palsu dan mana letaknya nilai diri seorang manusia. Kapal Terakhir di Dunia episod 3 merupakan kemuncak emosi dan persoalan tentang perjuangan, kemanusiaan dan keberanian untuk bangkit. Temi Abdullah menutup trilogi ini dengan pesanan mendalam. Apabila kebenaran tersingkap, manusia akan bangkit berjuang. Meski melawan arus, meski melawan diri sendiri. Sekian resensi dari saya, Cikgu Wani. Jangan lupa teruskan share, like dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara